Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya hari ini berada di pekarangan Parlimen Malaysia, sedang menunggu giliran untuk berbahas RCI tabung haji. Sementara itu saya ambil kesempatan untuk keluar sekejap untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah subscribe channel YouTube saya, Rozia Ismail. Sekarang YouTube channel saya telah pun 1080. Alhamdulillah dalam masa 10 hari telah mendapat sebanyak itu. Mungkin bagi orang mungkin rasa macam biasa, tapi bagi saya itu amat-amat memberi semangat kepada saya untuk meneruskan khidmat saya kepada rakyat, berkongsi maklumat, menyatakan pandangan dan juga untuk kita lihat bagaimana isu-isu semasa dapat saya bentangkan nanti, insya-Allah, ya, sama ada isu itu berkaitan dengan urusan saya di Parlimen ataupun isu-isu berkaitan dengan rakyat nantikan. Jadi jangan kata ketinggalan. Share lagi, subscribe pada kawan-kawan yang belum lagi. Lepas tu kita share banyak-banyak. Jadi insya-Allah dengan ini boleh kita santuni rakyat dengan mudah, dan saya harap channel YouTube saya akan mendapat tempat untuk mengisi kekosongan mungkin dalam membicarakan isu-isu semasa, khususnya berkaitan dengan wanita. Nantikan topik-topik menarik yang akan saya bentangkan. Terima kasih.